majlis ingin menjemput beliau untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan yang berbahagia Datuk Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Alpha yang dipimpin Alpha International Training Consultancy yang berhad yang dipimpin oleh Profesor Madya Dr. Louis Andai Kalam dan juga ketua eksekutifnya, bahawa saya mengenal beliau agak lama ya, daripada beliau hanya memberikan servis kepada berbagai-bagai pertubuhan dan yang pentingnya kepada MTUC. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Sumber Manusia, pihak Perkeso di atas kerjasama bersama Giat Marah di dalam majlis yang harus kita panjatkan kesyukuran, yang mana pada hari ini akan berlakunya penyerahan mock check, walaupun berbagai-bagai peristiwa sebenarnya berlaku di belakang majlis ini yang mana kita usahakan. Jadi apa yang penting di sini ialah kita sebagai Giat Marah, sebagai pengurusi Giat Marah yang mana kita mahu memantau, menentukan bahawa kita dapat melahirkan dua objektif dengan 12 kluster yang kita ada, dan dua objektif itu salah satunya untuk mewujudkan pekerja-pekerja mahir, dan yang kedua dalam objektif Giat Marah ialah untuk mewujudkan usahawan berkemahiran. Apa yang diturunkan kepada anda semua adalah satu amanah yang dapat diyakinkan oleh Alpha International, Perkeso dan Giat Marah kepada kerajaan untuk menyerahkan sesuatu kepada anda untuk anda semua menggunakan di atas apa yang telah anda pelajari, yang mana lebih kurang kita dapat lebih kurang dalam setengah juta, 530,000 dan akan didermakan oleh pihak Alpha International pada 21 usahawan Giat Marah yang telah mengambil 742 orang pekerja baru dalam golongan belia tanpa kos. So kena faham bahawa dalam konteks ini ialah Giat Marah usahawan kena menjana tenaga kerja datangnya kemungkinan daripada Giat Marah atau belia untuk menentukan sesuatu pembangunan bersama. Jadi awak kena intact, ya, sebagai apa tu orang kata macam mentamenti. Jadi di situ yang mana awak membawa dia bekerja tetapi awak tidak boleh buat dia sebagai pekerja. Berikan idea bagaimana pembangunan masa depan mereka itu berlaku dengan pembelajaran di tempat awak sebagai pekerja. Dari situ kita melahirkan berbagai-bagai projek, kerana di situ kita lihat bahawa kita memberikan peluang kepada lebih daripada kita mengharapkan pekerja yang tidak. Ya, Dato' is here. Dato' is here? Ya, Dato' is here. Dato', we cannot hear you. Tak dengar, kena unmute. Kena unmute, Dato'. Unmute. Kenapa, Dato'? Okey, tadi terputus sebentar, minta maaf. Ini yang saya kata masalahnya apabila kita menggunakan media elektronik. Jadi di samping usaha kita buat sebagai Giat Marah, kita mempunyai satu kengkangan yang tertentu kerana untuk sesebuah usahawan itu maju, lebih maju. Selain daripada bantuan Marah, maka bantuan-bantuan lain harus dikeluarkan. Tetapi di sini yang mana apabila berlakunya keadaan COVID ini, yang saya katakan bahawa positif, yang mana kerajaan baru sedar bahawa ramai usahawan yang boleh kita bangunkan
ya yang boleh kita bantu dalam bentuk pembangunan. Jadi kita kena menggunakan orang ketiga sebagai Alpha International yang mempunyai idea, kerana MARAH mempunyai skop yang kecil, kerana apabila seseorang itu mahir, kita hanya pantau. Ya, jadi kita pantau kemahiran mereka, tetapi kita tidak dapat menerapkan teknologi ataupun idea-idea baru dalam konteks ini. Di samping itu juga kita mahu maklumkan bahawa latihan yang diberikan secara percuma oleh Alpha, dan latihan-latihan ini amat sesuai untuk pekerja-pekerja dan usahawan Giat MARAH, di mana menekankan untuk peralihan perniagaan dalam talian dan menggunakan sistem e-tunai. Ya, kita pun tidak pernah, saya tidak mengatakan baru isteri kita akan jadi malas dengan mendapat pengantaran. Sebenarnya ialah salah satu sikap kita ialah untuk membantu. Cabaran pertama yang saya dapat ialah email-email surat orang yang tak mahu memberikan sokongan dan di atas kejayaan yang telah awak buat. Dan ini membabitkan terpaksa saya subuh-subuh mencari Datuk Seri Dr. Azman. Ya, saya pun baik dengan dia, itu macam juga saya baik dengan Dr. Louis. Tapi baik orang kata sebagai adik-beradik dalam talian dan perjumpaan. Ya. Jadi yang mana kalau jujur kita lihat benda ini tak betul dan saya nyatakan pada dia, dan perkara-perkara ini kita tidak memburukkan orang, tetapi kita tidak harus menghalang sesuatu kebaikan yang akan berlaku untuk masyarakat kita. Jadi di sini kita harus tabah, kerana apa yang awak dapat kemungkinan tidak sampai 0.1% daripada rakyat Malaysia, tetapi kita harus faham bahawa bantuan keuangan ini ialah untuk memenuhi pelbagai keperluan usaha Giat MARAH. Jadi salah satu usahanya ialah untuk menentukan bahawa awak menyediakan ruang kerja kepada orang lain. Dan awak bukan saja menjadi majikan, tetapi awak menjadi seorang penyelia bagi menentukan bahawa kisah cerita pembangunan awak itu menjadikan satu kisah nasihat kepada orang-orang yang berkhidmat dengan awak, agar mereka juga boleh bangun, kerana banyak ruang usahawan di dalam negara kita. Kerana kalau awak pergi ke supermarket, awak untuk kita bangunkan negara kita, ekonomi kita, rakyat kita, adik-beradik kita, keluarga kita, yang tidak lagi senantiasa mengharapkan orang luar. Ini semangat yang awak kena tanam, amanah yang diberikan kepada awak sebagai usahawan. Dan saya ucapkan tahniah kepada Giat MARAH, kepada Pekeso, kepada Alpha Training, kepada Tuan Jabbar, CEO Giat MARAH, kepada Datuk Seri Dr. Azman, CEO Pekeso, dan juga kepada Dr. Louis. Ya, Dr. Louis ni dari Profesor dari Madya. Dia seorang usahawan macam awak juga. Dia dulu pernah datang belakang saya setiap hari. Tapi sekarang ini dia berjaya dan saya juga bangga. Jadi di sini ia tidak menidakkan yang mana sebagaimana yang awak tahu bahawa kita melahirkan lebih kurang 16,000 lebih usahawan-usahawan di negara kita dalam MARAH sahaja. Utamanya kepada Profesor Madya Dr. Louis Adekalom, iaitu Ketua Eksekutif Alpha International, di atas usaha beliau, yang mana beliau percaya kalau beliau boleh, anda semua boleh. InsyaAllah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang meminjamkan minda dan telinga awak untuk mendengar kata-kata saya ini. Dan saya berharap dan saya berdoa senantiasa bahawa kejayaan anda akan membuatkan saya senyum berterusan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, all the best. Thank you. Terima kasih, Dr. Louis. Thank you. Okay, ribuan terima kasih. Datuk? Ya, Datuk. I have to leave. Thank you. Okay. You have to leave. Oh. So you Okay. just give me the total recording that you have, and then I will post it to my FB. Okay, sure.
Thank you, Okay, Dato'. okay. Right. So Okay, Ridwan, right. oh, Right. Right. okay, Dato'. Aha. So Dato', Okay, baik. Ya. so Ridwan terima kasih. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Dato' Halim atas ucapan beliau yang sangat-sangat memberangsangkan. Kita berharap yang semua usahawan Giat Mara yang terlibat pada hari ini sudah mendapatkan sedikit sebanyak panduan dan semangat untuk terus maju dalam perniagaan yang dicuburi. Thank you so much, Dato'. Allah, all the best. Terima kasih. Okay. Ya. Okay, kita teruskan. Ya. Seterusnya, saya dengan hormatnya, segala hormatnya ingin menjemput Profesor Badia, Dr. Louis Adekalam, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Alpha International Training dan Consultancy Sdn Bhd, Presiden Persatuan Sleep Apnea Malaysia dan juga pengasas Sleep Recovery Tourism, iaitu produk pelancongan pertama di dunia. Jadi, tanpa membuang masa, silakan Profesor. Okay, terima kasih Cik Kucing. Thank you. Terima kasih. Okay. Jadi selamat petang dan salam sejahtera ya. Yang berbahagia Dato' Halim bin Mansor, Pengerusi Giat Mara Malaysia, Lembaga Pengarah Perkeso dan KWSP, Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, dan juga beliau juga terlibat dalam banyak lagi apa kita kata kongres-kongres yang lain di ASEAN. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Halim bin Mansor, Pengerusi Giat Mara Malaysia, untuk menghadiri majlis penyampaian mock check. Hari ini kita nak sampaikan mock check dan juga kita nak menganugerahkan sijil jurulatih bertauliah untuk usahawan Giat Mara. Jadi dalam program ataupun projek kita dalam membantu usahawan-usahawan muda ni, kita juga melihat ada satu lagi potensi, iaitu potensi di mana kita boleh mencungkil bakat yang ada pada peserta seperti Kusuma, Faizal, Sam, Diana, Nelly, ramai, Kak Manis, semua yang boleh membantu kita untuk menjadi satu punca pendapatan, untuk mendapatkan punca pendapatan sebagai seorang tenaga pengajar juga. Jadi untuk usahawan Giat Mara ni sebenarnya kita kena faham memainkan peranan yang amat penting dalam proses pemulihan ekonomi negara dan adalah disebabkan usahawan muda dan pengurusan kecil dan sederhana ni adalah penyumbang utama untuk GDP negara kita. GDP itu adalah Gross Domestic Products ataupun dalam bahasa Malaysianya dikatakan keluaran dalam negara kasar, KDNK, yang selalu kita dengar dalam TV. Dia kata KDNK memberangsangkan, ataupun dia kata GDP bagus. Kenapa GDP ni bagus? Ini kerana kita melahirkan lebih banyak usahawan, terutamanya di Giat Mara. Okey? Kalau kita lihat hampir 50% daripada ekonomi Malaysia yang diukur melalui hasil keluaran negara kasar KDNK itu datangnya daripada PKS dan usahawan muda seperti saudara dan saudari di sini. Jadi ingat, YOL adalah tenaga yang amat besar. Sebab itu saya dan Catherine kita lebih fokus kepada usahawan Giat Mara sebab kita tahu anda lah sebenarnya peneraju negara. Okey? Kalau kita lihat hampir 65% pekerjaan yang ada di negara ini pun diwujudkan oleh PKS dan juga oleh usahawan Giat Mara. Kita boleh lihat hari ini, berapa ramai belia yang telah dapat kerja. Berapa ramai? Lebih kurang 740 lebih belia. Siapa yang bagi kerja? Faizal, Kusuma, Diana, Kak Manis, Sam, semualah yang ada di sini. Jadi itu dah dapat gambaran. Jadi ini membuktikan bahawa kerajaan harus memberi perhatian. Kalau kita lihat kebanyakan usahawan Giat Mara ni dia sebenarnya peniaga tunggal, peniaga milik tunggal. Tak salah.
Kalau you enterprise, apa nak buat? Memang enterprise pun. Tapi dengan enterprise ni, you dah dapat beri peluang kerja untuk 742 orang. Ini adalah satu kejayaan yang amat memberangsangkan, dan berita ini akan sampai ke telinga Datuk Halim bin Mansor, dan juga kita akan inform Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso. Kita akan inform. Kenapa? Sebab mereka kena tahu peniaga-peniaga yang menjalankan usahawan nilai tunggal ni sebenarnya dia boleh berjaya. Dan dia juga boleh mengambil banyak ramai kerja. Tolong mute. Okey. Jadi dengar sini sikit lagi saya tak akan ambil masa yang panjang, tapi kena faham bahawa kita ni penting untuk negara. Okey. Juga saya amat kagum dengan usahawan Giat Mara yang ada di sini. Ada hampir 22 orang di sini. Sebab kebanyakan daripada saudara dan saudari yang ada di sini sebenarnya adalah pengusaha produk-produk tempatan. Kita tak nak bergantung kepada produk daripada India ataupun produk daripada Arab. Kita adalah pengusaha produk. Saya ingat saya seorang saja pengasas. Tengok-tengok ada ramai pengasas di sini. Pengasas produk-produk dan servis-servis yang bertaraf antarabangsa. Saya tengok yang mi segera tu pun saya rasa juga, tapi tak sampai lagi. Kan? Mi apa, siapa yang buat mi tu? Ita. Saya. Jangan lupa saya lah, bagilah saya sikit. Bolehlah saya rasa sikit. Alamat. Nanti saya bagi alamat. Okey, bagus. Jadi cuma yang saya dapati usahawan Giat Mara pada masa sekarang ni masalah dia cuma masalah kekangan kewangan saja. Kekangan kewangan ni bukan selama-lamanya. Kekangan kewangan ni timbul disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah berlanjutan sehingga ke hari ini, dan tidak ada siapa-siapa yang boleh meramalkan bilakah PKP ini akan berakhir. Jadi ini menjadi satu tanda soal. Okey. Maka pada masa dahulu bila keadaan ini menjadi begini, maka saya telah menghubungilah yang berbahagia Datuk Halim bin Mansor untuk memberi khidmat saya untuk membantu usahawan-usahawan Giat Mara. Jadi dari situlah bermulanya dana bantuan kewangan Alpha International Training and Consultancy Sdn Bhd. Jadi kalau kita lihat, saya berjumpa dengan Datuk Halim seperti apa yang beliau nyatakan pada bulan Mac 2021. Jadi dalam masa 3 bulan kita dapat gerakan. Okey, masa tu pengurus besar bahagian pembangunan usahawan Giat Mara Malaysia, Dr. Adi Zakri, Encik Khairul Anwar dan juga Cik Yuslinda telah banyak membantu dalam menjayakan projek ni. Jadi hari ini kejayaan projek ini juga kita kena berterima kasih kepada Dr. Adi, Encik Khairul Anwar dan Cik Yusha Linda yang telah membantulah. Okey. Hari ini sejumlah RM530,831 akan didermakan oleh pihak Alpha International Training and Consultancy Sdn Bhd kepada 21 orang usahawan Giat Mara yang telah mengambil 742 orang pekerja tanpa apa kos. Jadi kita biayai pembayaran supaya pekerja tu dapat bekerja untuk memasarkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Okey. Saya rasa saya tak patut ulang lagi lah pasal duit yang kita berikan ni. Sebab duit ni saya dah beritahu perlu digunakan untuk pembayaran caruman SOKSO, EIS dan gaji pekerja-pekerja baru tu yang dah ambil. Lepas tu latihan yang kita berikan secara percuma melalui Alpha International Training and Consultancy juga adalah untuk membantu. Tapi dalam proses pengendalian latihan ini, kami juga telah mencungkil bakat daripada 17 usahawan Giat Mara yang akan menerima taraf sebagai jurulatih bertauliah. Hari ini kita akan keluarkan sijil. Jadi janji itu bukan dicapatikan. Kita janji, kita tunaikan. Jangan risau. Kesuma happy tak? Happy ya? Kita nak kesuma happy, semua happy. Nelly happy, semua. Yang ada Ita, semua kena happy. Sebab ini adalah peluang untuk juga mendapat sijil kemahiran sebagai seorang tenaga pengajar dalam perspektif subjek you all.
Kalau mobile spa macam Nelly, mobile spa lah. Dialah expert. Macam tu. Okey. Untuk menyahut seruan kerajaan, usahawan Giat Mara telah diberi nasihat dan bantuan oleh Alpha International Training and Consultancy Sdn Bhd. Saya rasa Miss Catherine telah banyak membantu dalam memohon insentif pengambilan pekerja melalui skim penjana kerjaya Perkeso. Jadi itu pun you all berjaya dapat. Memang adalah macam Dato' Halim pun tahu pasal isu-isu yang kita hadapi. Saya dah beritahu beliau. Terusnya penyampaian sijil oleh Profesor. Okay. Penyampaian sijil. Saya ada request kat sini sebab Cik Syakirin dia nak pergi dulu. So Cik Syakirin. Ya, Kat. So you ada training kan, you cakap? Ya, betul. So mungkin Profesor boleh menyampaikan sijil dan mock check untuk Syakirin dulu. Syakirin, Ya, Syakirin. Dalam slide ada dalam mock check nombor 17. Nanti dulu. Kita bagi sijil dulu. Okey, kita bagi sijil dulu untuk Syakirin. Okey, Syakirin. Ya, Prof. Apa khabar? Khabar baik? Alhamdulillah. Baik, Prof. Sihat. Prof macam mana? Sihat. Okey ya? Saya okey juga. Masih okey lagi. Masih. Syakirin? Syakirin, hari ini kita nak ucapkan tahniah. Kami dah dapat lihat Syakirin sebagai seorang apa kita kata trainer yang bertauliah untuk kursus yang berkaitan dengan salon dan hair treatment courses. Betul Betul ke? Betul. Nanti saya akan ubah ya, Syakirin. Ya, baik, Kat. Okey. Akan diubahkan. Jangan risau, Syakirin boleh dapat sijil yang telah disign oleh Profesor Madya Dr. Louis Sadiq. Jadi sijil ni adalah sijil laku dan telah diiktiraf oleh di bawah Penjana Kerjaya Perkeso dan juga oleh Kementerian Sumber Manusia. Kami terpaksa letak nama syarikat macam Round Globe Enterprise contohnya. Kenapa? Sebab kita nak pastikan you faham bahawa you sebenarnya adalah wakil daripada Round Globe ataupun pengusaha bisnes Round Globe Enterprise. Jadi ucapan tahniah ucapan tahniah. Di samping itu juga penyampaian cek nombor 13 ya. Sekejap mana dah? 17. Round Globe 17 Prof. 17 ya. No. 17. Yes. Ya. Round Globe Enterprise. Sekejap. Cik Syakirin, ada tak you punya tu? Boleh tolong tunjukkan. Wow, okey, bagus. Syakirin. Jadi Round Globe Enterprise telah mendapat jumlah sebanyak 65,145 ringgit. Wang tunai ini akan dibayar mengikut dia punya stages lah untuk gaji, untuk SOKSO, bayaran SOKSO, bayaran EIS dan juga untuk keperluan semasa yang boleh diguna pakai oleh Encik Muhammad Syakirin lah. Jadi ucapan tahniah Syakirin. Okey. Terima kasih Prof. Terima kasih Kat. Terima kasih, sama-sama. Okay, terima kasih. Thank you. Okay. So now we continue. Prof. Yes. Since Syakirin nak pergi dulu, so nanti dia tak ada dah lepas ni kan. Kita nak minta ambil gambar dulu kita nak minta Cik Syakirin ada apa-apa ke you nak bagi sepatah dua atau macam mana testimonial you nak bagi untuk semangat kawan-kawan yang lain ke? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang pada Prof, Kat dan semua kawan-kawan. Okey, untuk daripada Alpha Training, alhamdulillah memang kerjasama diberi oleh Prof dan Kat
membantu saya untuk mendaftar staff, membantu untuk pencaruman staff dengan baiklah. So setakat ini semua saya ada submit 95, ada 4 reject. So yang reject saya biarkan dulu, dan 90 tu alhamdulillah akan jalankan training, dan ada yang dah dijalankan dan ada sikit lagi, satu grup lagi belum dijalankan lah. So awal bulan 8 saya akan jalankan training di bawah pada Alpha International Training lah. So itu saja saya nak ucapkan. Terima kasih banyak-banyak pada Prof, banyak membantu, dan Kat banyak membagi guide lah untuk saya dan kawan-kawan saya yang lain lah. So kepada semua kawan-kawan yang lain, saya doakan semoga anda semua berjaya dan kita sama-sama berjaya dalam bidang perniagaan dan juga dalam kehidupan kita masing-masing lah. Good luck kepada semua kawan-kawan, Prof dan juga Kat. Good luck dan selamat maju jaya dalam menempuhi pandemik COVID. Itu saja. Thank you so much. Terima kasih.